Hai guys, lama aku tak buat update. Sebenarnya aku nak buat update pasal pusat latihan FAS di SUK. So kalau tengok daripada parking lot, nampak dia dah berwajah baru lah. Dari depan ada framing warna merah dan juga logo. So hari ni aku dekat training ground FAS atau tempat training ground Selangor. So dia orang dah upgrade ni buat frame ni Shan Selangor dan juga emblem lah kelab. Tapi menariknya dekat situ kelab bersepak Selangor 1921 instead of 36. Ni ada tempat kafe dan sebagainya lah. Ni ialah klinik dan juga rehab center, gym. Aku pergi sebab diorang buat clearance Padang Joma. Katanya Adidas akan menaja season depan. So kalau lihat keadaan padang pun diorang tengah buat tambah baik lah. Nampak ada banyak kerja-kerja penambahbaikan. Aku dah selalu cerita pasal padang ni, top dressing dan tambahan pasir dan penggantian rumput lah. Nampak padang nampak okey sebab sekarang off season. Padang tak digunakan lah untuk latihan. So sekitar pintu masuk pusat latihan ni ada dua tempat baru. Di kanan ni ialah tempat menjual merch dan kiri ialah cafe lah. So nampak agak modern design dia berbanding dulu. So dia orang buat depan pintu masuk pusat latihan FAS. Nampak macam ada sedikit kawasan batu-batu macam Japanese ni. Agak nice. See you guys next one. Ciao.